Okay, hello. So saya nak tunjuk bagaimana nak buat website e-commerce menggunakan Lovable lah. So sekarang ni Lovable dah ada dia bekerjasama dengan Shopify. So kita boleh launch Shopify store dalam masa yang orang kata yang singkat lah. Saya tak tahu macam mana, so saya akan cuba sekarang. So based on apa yang saya baca dekat guide daripada Lovable, bagaimana nak launch Shopify store. So dia kata ada 3 step saja. So after dah lepas 3 step ni, anda akan dapat Shopify store percuma untuk 30 hari lah. Apa kita start dulu. So the first prompt yang kita akan pakai adalah kita nak buat Shopify e-commerce store menggunakan Shopify. So kita maybe untuk niche apa-apa yang kita nak lah. Okay, itu saya nak buat Shopify store build. Okay, itu saya buat bantai je lah ni, sebab the first kita akan klik Shopify store, klik build Shopify store. Sell. Contoh saya nak jual kasut lah, nak jual kasut shoe Malaysia market. Saya tambah nak beli niche RM. Lepas tu focus on men and women commercial shoe. Okay, dan kita alright. So kita nampak dia tengah thinking. So dekat sini anda akan nampak lah dia punya preview daripada Lovable pasal apa features yang ada. Dia lama juga dia thinking kan. Okay, so kita baca. So allow. Kita allow. Saya tak tahu macam mana dia boleh buat benda ni, sebab saya dah login account Shopify saya dekat sini. Ni account Shopify saya. Okay, tapi tapi ni yang lama pak, ni dah kena bayar lah ni. Saya tak nampak pun dia ada klik. Kalau saya klik all store, saya tak nampak pun ada mana account Shopify yang aktif kat sini. Semua inaktif. Tetapi kita tengok di next. Okay. Okay, kalau untuk free plan saya kita boleh ada 5 kredit lah. Sejak satu prompt ni tak saya one prompt is 1 credit. Silap saya lah. Apa yang kita minta dia suruh guna kan. Kalau pakai banyak sangat memang tak cukup lah, ada je kredit yang bagi. So sekarang kita tengah create the store lah. Okay. So the second prompt ni dia agak unik sikit. Kita dah saya rasa kita dah makan 1 kredit lah kot. Use one prompt. The second one is just terus cakap masa saya tengok dia punya arahan tu, ready to sell. Dia ready to sell. Lepas tu kita akan claim Shopify punya 30 days free lah. Okay, kita tengok dulu. Saya tak tahu apa yang dia buat sebenarnya. Actually Shopify store ni memang senang pun nak pakai kan. Kalau korang tak tahu macam mana nak pakai, tak pernah pakai e-commerce website pun, kalau korang dah login, dah register, bapak senang gila. Saya boleh cakap macam siapa kalau pernah menjual dekat Shopee ataupun TikTok Shop, dia lebih kurang. Senang gila. Maybe technical sikit tu tak adalah sangat, just set up payment gateway tu je lah kot. Maybe delivery, saya rasa tu senang je. So overall bagi saya memang senang, tak macam anda pakai e-commerce. Lamanya pula. Tunggu. Dulu ada notification apa-apa dekat threads ni. Sekarang saya dah tak aktif di Twitter, dah aktif di threads lah, sebab Twitter ni dah tak ada engagement. Boring pula rasa. So saya kat threads lah. Okay, sekarang ni dia cakap now building. Okay, dah siap. Your step style should stop with model design. Okay, dia bukan based on one credit, one prompt. Dia ada something. Saya tak tahu lah macam ni kira. Tapi dah 3.6 credit remaining lah. Okay, try to fix. Apa benda masalah. Saya bagi 1 credit, 1.6 credit lagi lah. Stop project ni. Apa isunya? Kalau saya tengok macam hampir kalau macam susah sangat, malas saya pakai, saya build terus daripada Shopify yang jadi senang je. Contoh yang ni, kalau korang build stop pula, alamak, salah option. Just klik the new store ni lah.
JavaScript. Okay, first kita akan buat the free trial 30 day. So next, one get for 3 months. So dia murah kot. So for 3 months korang boleh buat experiment testing macam ni nak pakai Shopify Store, menghasilkan sale. Then yes, so kalau sale apa, barang korang senang jual, so ada margin yang kuat, big, boleh cover balik cost Shopify ni. So no problem, just continue dengan dia punya harga bulanan. Silap saya starting $35 lah per month. Silap saya tak tahu harga sekarang macam ni. Okay, so dah siap. So I want to publish. Macam ni prompt dia. Oh, okay, saya terlupa satu step. Actually, kita masukkan produk. Okay, saya pakai lagi punya prompt ni. Okay, terus generate image. Okay, sekarang kita nak keluarkan the pop-up 30 days free trial. Itu yang penting. Okay, nampak. So dah keluar dah. Start SIT payment. Claim your Shopify store. Okay, nampak tak? Get your trip value, connect your domain. Okay, so clear. Kenapa keluar pop-up ni? Please refresh upgrade your constant. So mana ni? Saya refresh cek pening apa benda ni? Check out di Shopify. Okay, saya nak claim. Okay, lepas tu saya kena upgrade lah ceritanya kalau nak claim Shopify Store free trial 30 day. Aduh, boleh pula tak payah. Ambos lah. Okay, saya rasa macam tu lah kot. Tak nampak pun cara nak claim. Saya nak claim tak dapat. Okay, claim the store. Okay, saya tak faham dekat part sini sebenarnya. Apa masalah je, tak faham. So saya sambung bila lepas dapat free kredit lagi. So ibarat claim store ni macam satu prop. Kita akan pakai kredit lah saya rasa. Okay. Okay, sampai sini saya punya pengalaman menggunakan Lovable Ads Shopify punya version. Dan saya tak berjaya nak publish ke saya punya Shopify account. Okay. Assalamualaikum.